Okay guys, kalau korang tengah cari Proton X90, korang rasa ambil yang baru ke atau yang second hand lagi berbaloi? Saya tak tahulah, tapi saya sini ada latang Proton X90. Dia punya mileage hanya 16,000 lebih sahaja. Ada warranty dengan full service record dari Proton. Jom kami pergi tengok kereta ini. Ini kereta lah yang tadi I mention. Proton X90 tahun 2023, 1.5 spek eksekutif. Boleh nampak sini dia punya cat original, color silver, sarung depan semua masih cantik lagi, lampu semua kilat lagi. Sini dia punya sport rim, original 18 inci. Lagi sini ada power boot. Belakang boot dia kira ruang okey lah, boleh letak barang, tak ada masalah. Sini pun ada jack, alat, toolkit semua. Okay, seat ini kalau tak ada duduk orang, boleh kasih turun untuk letak lagi banyak barang. Jom, mari kita tengok dalam. Driver side sini ada keyless entry function. Lagi dalam seat dia fully leather seat. Boleh nampak semua cantik. Okay, lagi ada power seat function, multi function steering dengan auto cruise system semua ada, pakai digital meter, dashboard semua masih cantik, tengah pun ada touchscreen monitor juga. Bawah dia boleh nampak sini dia punya gear knob sangat special punya design. Ada eco mode, comfort mode, sport mode dengan 360 degree camera, pakai electrical handbrake dengan brake hold system. Lagi kita tengok belakang sini, passenger side sama juga, fully leather seat semua cantik, bersih dan kemas. Aircon blower pun ada juga. Barisan terakhir pun boleh duduk at least 2 orang lah. Ruang memang cukup besar dan luas. Sesiapa ada minat, cepat-cepat kontak saya. Bye bye.